Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat soalan ni. Baca soalan berikut adalah senarai baki-baki akaun Tata Enterprise bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dan 2021. Okey. Soalan ni adalah pada tajuk analisis di topik tingkatan 5 bab 1. Okey, jadi topik ni sangat senang lah. Hanya perlu hafal formula dan buat. Dan kena hafal format Apur juga. Dia ada berkaitan dengan Apur. Dia punya rumus dia. Okey. Lepas tu kita tengok soalan. Anda dikehendaki menghitung bagi tahun 2020 dan 2021. Okey, so 2020 dengan 2021. Biasanya kalau dekat soalan yang SPM, tak tahulah. So SPM ke trial ke, dia tak ada. Dia bagi 1 tahun je. Tak ada 2. Tapi ikutlah. Kalau dia nak keluarkan 2, boleh je. Ni soalan ni dari SPM 2021. Okey. So kita tengok soalan A1. Kira untung bersih. Okey, so tulis A1. Untung bersih. Okey, kita kena tahu untung bersih ni macam mana kita nak kira. Okey, untung bersih macam mana kita nak kira adalah Okey, formula ni wajib tulis rumus dulu baru jawab. Topik ni wajib tulis rumus dulu baru jawab. Okey. Sebab dekat rumus tu kita boleh dapat markah. Okey, so untung bersih adalah untung kasar. Ni format dari apa tau? Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okey, so kita buat 2020 dulu. Okey, untung kasar dia 27,400 tambah hasil 3,000. Tolak belanja 9,480. So kita akan dapat salah tulis tadi. So kita akan dapat 29,20. Okey, untuk tahun 2021 pula sama juga, pakai rumus yang sama. Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okey, so untung kasar dia adalah 32,100 tambah dengan hasil dia 3,000. Lepas tu tolak belanja dia sama belanja tak sama. 11,720. Okay, so kita selesaikan. So kita akan dapat 23,380. Okey. Yang ini untuk untung bersih. Okey, kita pergi ke soalan kedua dia adalah tokokan. Saya buat bawah dia je lah. So tokokan A2 kan. A2.
Okay, tokokan ni apa? Tokokan ni dia ada banyak apa tu? Tokokan ni ada banyak istilah, iaitu yang pertama adalah markup. Tu kalau dia tanyalah markup. Dengan lagi satu yang paling basic dia adalah peratus untung kasar atas kos jualan. Ini. Okay. Lepas tu dia punya formula dia adalah untung kasar bahagi kos jualan darabkan dengan 100. Okay. Okay. So kita tengok untung kasar dia ada kan 2020, 2021 ada kan dua-dua. Cuma dia tak ada kos jualan. Kos jualan tu kita kena cari. Jadi yang tu pun kita kena guna rumus apa? Kita kena guna rumus apa tu nama dia? Apa jugalah. Nampak tak kalau sini? Okay. Okay. So rumus dia, rumus kos jualan. Kita nak cari kos jualan dulu sebab untung kasar dah cari. Kos jualan ialah sama dengan inventory awal tambah belian bersih tambah Audi tolak inventory akhir. Kah dia? Okay, ni formula pertama. Tapi formula yang senang dia lagi satu adalah kos jualan ni sama dengan jualan bersih atau jualan tolakkan dengan tak. Sekejap saya ingat balik. Salah. Yang ni kita guna, yang ni tak sesuai sebab dia tak ada belian dengan Audi, tak sesuai. Jadi kita guna rumus yang untung kasar. Untung kasar ialah jualan tolak kos jualan. Okay, jadi untung kasar dia dah ada kan? Okay, kita cari 2020 punya dulu. Untung kasar dia ni 27,400. Jualan dia, mana jualan? Atas sekali 62,348 tolak kos jualan. Jadi kita kena cari kos jualan ni macam matematik. So kos jualan ni kita bawa sana. Kos jualan sama dengan 62,348 tolak ni bawa sana jadi tolak 27,400. So kos jualan dia adalah jawapan dia 34,948. 34,948. So kita dah ada kos jualan. So kita dah boleh lah buat guna rumus ni. So ni 2020 kan. Sekejap. Ni saya garis untuk tu. Okay, so untuk kasar 2020 ialah untuk kasar 2020 adalah 27,400. 27,400
per kos jualan dia berapa? 34,948 darab dengan 100. So kita akan dapat sekejap. Eh 27,400 bagi 34,948 darab dengan 100. So kita dapat 78.4. 4 je lah. 78.4. Lepas tu tulis kat belakang peratus. Okay, sebab dia kata yang ni peratus. So kita kena wajib lah tulis peratus ni kat belakang ni. Okay, lepas tu kita buat 2021 pula. Sama juga, kita kena cari kos jualan dulu. So guna rumus yang ni untuk kasar ni. So untung kasar dia adalah 2021 adalah 32,100 sama dengan jualan dia 71,332 tolak kos jualan kan. Lepas tu kos jalan bawa sana, jadi 71,332 tolak 32, 100. Lepas tu kita akan dapat 71,332 tolak 32, 100. So kita akan dapat 39,232. 39,232. Lepas tu kita dah boleh guna formula yang ni. Yang ni. Untung kasar bagi kos jalan dan 1. Untung kasar dia dah dapat tadi kan. Dah ada dekat jadual ni. Ni 32,100. Bagi kos jualan 39,232 darab 100. Tekan kalkulator je. 81.82. 81. 81.82%. Okay. Ni baru 2. Okay, so kita tengok soalan nombor 3 adalah pulangan atas modal. Okay, pulangan atas modal ni macam mana? Dia ada rumus juga, kena hafal. Nombor 3. Pulangan atas modal. Okay. Pulangan atas modal adalah, rumus dia adalah untung bersih bagi modal awal darab 100. So untuk 2020, untung bersih kan kita kira tadi. Berapa? 29,20. 29,20 bagi modal awal. Modal awal ni tahu modal pada 1 Januari. So 50,000. Bahagi 50,000 darab 100. So kita akan dapat berapa ni? Sekejap tak nampak. 41.84%. Jadi dia 2020. Lepas tu kita buat 2021 pula. 2021 sekejap Okay, 2021 untuk bersih dia berapa? 23,380. Bagi dengan modal awal dia ni 60,000.
Darab dengan 100. So kita dapat 38 point. Betul ke 38? 38.997. Betul lah. Yang salah itu 38. Sekejap. Betul lah. Okay, so ni peratus tau. Pulangan atas modal peratus. Okay. Kalau apa tu yang tokohkan tadi ni pun peratus. Jangan lupa letak peratus. Lepas tu kena tulis formula macam ni. Formula dulu baru jawapan. So sama. Okay. Lepas tu last sekali kita buat nisbah semasa. Okay. Nisbah semasa ni okay. Nisbah semasa ni pula adalah formula dia. Sekejap kita buat macam ni dulu. Jangan risau. Aset semasa bahagi liability semasa. Sorry lah saya buat ringkas ni sebab malas nak tulis panjang. So aset semasa bahagi liability semasa. Okay, so maksudnya kat sini kita kena klasifikasikan semua benda dekat jadual dekat situ. Okay, jualan ni apur bukan, untung kasar bukan, jumlah hasil jumlah belanja apur. Sebab aset semasa dengan liability semasa ni kan kat PKK, so kita cari yang tu je lah. Okay, inventory awal aset semasa ke? Bukan, dia apur. Bank, okay, bank ni baru kita boleh cakap aset semasa. Lepas tu akaun menerima aset semasa. Akaun melayar liability semasa. Modal awal equity pemilik. Inventory akhir aset semasa. Okey. Jadi sekarang ni kita kena jumlahkan aset semasa dengan liability semasa. Lepas tu kita akan dapat jawapan terus lah. Macam ni kita nak macam okey. Okay, so 2020 aset semasa ada berapa? 1, 2, 3 kan? Inventory akhir pun aset semasa. Okay, so bank 26,400 tambah aset semasa lagi. Akaun menerima 8340 tambah aset semasa lagi. Inventory akhir 15,530. Okay, lepas tu kita perkan dengan liability semasa dia ada satu je, iaitu akaun belum bayar. So 6720. Tapi kalau nak macam nak senaraikan aset semasa dengan liability semasa pun boleh, ikutlah korang. Cuma saya ni nak cepat sikit lah, risau habis storage sebenarnya. 15,530 bagi 6720. So saya dapat 7.48. Okay, kalau nisbah semasa ni dia lain sikit. Dia punya formula kita kena buat macam ni. Macam contoh kita dapat 5. So 5 nisbah 1. Kena buat macam tu. Okay, kena buat macam tu Okay, jadi ni 7.48 nisbah 1 atau 7.5, saya tak ingat lah. Macam tu. Okay, lepas tu ni 2020. Lepas tu kita tengok 2021 pula. Okay, sorry dia sama sebab taklah tiba je. Okay, lepas tu 20 kita tengok aset semasa dia 28,700 apa tu bank. Lepas tu tambahkan dengan akaun menerima dia 7,800. Tambahkan dengan
aset semasa dia lagi satu 16,550 inventory akhir. Okay, perkan dengan akaun belum bayar dia berapa? 5750. So kita akan dapat RM9.23. Nisbah 1. Macam tu. So belakang tu mesti ada nisbah 1. Kalau tak ada memang markah tak ada lah. Macam tu. Kalau contohnya awak buat nisbah semasa ni peratus pun akan salah. Macam kalau awak buat yang ni pun 38.97 satu pun salah juga. Okay, saya rasa nak buat lagi satu lah kadar KPGI. Tapi tak tahu boleh buat ke tak. Okay, lagi satu saya tambah soalan KPGI. KPGI tu kadar pusing. Boleh kot sebab tadi dah cari kos soalan. Kadar pusing ganti inventory. Okay. So kadar pusing ganti inventory ni formula dia adalah kos jualan bagi inventory purata. Okay, macam mana kita nak cari inventory purata ni? Inventory purata ialah inventory awal tambah dengan inventory akhir dan kita bahagi kepada 2. Okay, kita try buat 2020 pula. Tadi kos jualan kita dah dapat kan? Allah, terbalik ini 34948. 34948. Okay, tu dekat sini dulu lah. 34948. Okay, inventory purata dulu kita cari. So inventory awal dia berapa ni? 12,450 tambah inventory akhir 15,530 bahagikan dengan 2. 12,450 tambah 15,530 bahagi 2. So kita akan dapat 13,990. Okay, so masukkanlah formula 34948 bahagi 13,990. So kita akan dapat 34948 bahagi 13,990. Kita akan dapat 2.5. Okey, kalau kadar pusing ganti ni kita kena tulis kali. Tak boleh tulis peratus, nanti salah ya. Kali 2.5 kali. Maksudnya berapa kali inventory kan, macam tu. Okey. Lepas tu kita buat 2021 pula. 2021 kos jalan ni berapa? 39232. 39232. Ini kos jualan bagi IP. Okey, kita cari IP. Inventory awal dia 15,330 tambah inventory akhir dia 16,550 bahagi 2. Sorry, dia baru nak kira sebab lama tinggal lah. Jadi 15,940. Okay, lepas tu ambil ikut formula dia 39,232 bahagi 15,940. So kita akan dapat 2.46 ke 2.46 kot. 2.46 kali. Macam tu. So kena tengok satu-satu. Ada yang kena tulis peratus, ada yang kena tulis kali, ada yang kena tulis nisbah. So secara kesimpulannya tajuk ni senang je.
Cuma kita kena tahu formula Apur, formula PKK dan formula yang dekat tajuk tingkatan 5 tu nanti. So, semoga bermanfaat. Bye.